Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, video kali ini adalah hasil penarikan bumbu di Terengganu, Kemaman Terengganu. Okey, selamat menonton. Sebenarnya bot ni dalam perjalanan pulang kita trip kali ini adalah menyandat sotong. Kita menyandat sotong bersama rakan-rakan 9 orang di Kemaman Terengganu. 3 hari 2 malam. So ni jalan lebih pulang, kita tengok hasil bumbu tekong tersebut. Agak mengecewakan tapi alhamdulillah rezeki. Pelampung ni adalah sebagai penanda bumbu ikan tersebut. Jadi kita kena sangkut dulu, bawa naik pelampung. Lepas tu kita tarik bumbu ikan tersebut daripada dasar laut Okey, kalau kita tengok betul-betul tu nampak kelibat bumbu ikan yang besar. Tadi kita orang semua tengah dengan penuh harapan yang tinggi dengan khayalan yang tinggi. Kokok banyak ikan tapi agak mengecewakan. Bayang-bayang ikan tu kurang, bayang-bayangnya kurang. Ada. Oh, kampung. Naik tu. Boleh. Tolong. Tolong. Ini ikan apa? Kan. Dari masuk. Oh, dah tolong. Alah, banyak orang besar. Oh. Letak atas ni. Kamu tak ada. Ikan buntalnya besar-besar berapa ekor tu? 1, 2, 3, 4. Nampak macam 4 Wah, bapak. Tak ada masalah saja. Tak laka. Okey, inilah hasilnya yang diambil. Yang selebihnya ikan buntal tadi kita lepaskan balik. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.